Berlakulah tu. Kadang-kadang tino nak pergi beli watama ke apa atau ke ni tak oleh ni luar duduk dalai oleh masuk dalai jadi tu bocor jadi. Masuk dalai dia pilih dalai sama sore berlaku zina ke apa sebagainya. Nauzubillah min zalik. Nak koli toke macam-macam lah. Pentingnya nak ayat kata benda tu berlaku tapi sahabat ni jadi dengan sebab bersih dianya terima hukum dunia. Patu hak tak terima tu kita tak tahulah tapi hadis mai royak ni demon ini ada jelas bersih. Hingga Nabi aku kata kalaulah dia seolah taubat cukup sepenuhlah dia. Tu berlaku di antara lelaki perempuan yang ada pada masa Nabi tapi mereka itu terima hukum. Mana kita ni tak ada hukum kok. Gitulah hak berlaku dah kita harap taubat pada Allah Taala lah. Dari segi tak ada hukum ke apa tu. Tapi kalau sakut dengan hukum pun dia tak ada saksi pun tak ada pergi mari kok. Nabi pun tak usah juga gitu. Mengaku benda lah semua tu. Tu. Hati nak ayat kata hak bersakut paut dengan Nabi sebut sini nak ayat kata tiga perkara tu lah orang nak tolak tu pertamanya ia tu adalah suami dan yang kedua adalah dia tu balik dan yang ketiga dia ada mempunyai akal fikir tak ada cedera dak. Lepas tu tolak orang gila, orang mabuk tak sepenuh tu kita akan turut tengok. Kalau apa lagi lah kita akan sambung pula dalam penjara pekoh kita tu gapo atik hak sakut paut tolak akan berlaku kalau apa lagi. Jadi walau bagaimanapun cukup kita sekarang ni dulu pada malam ni. Akhir kata subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.